Baik, seterusnya bahagian B. Okey, soalan 1. Nyatakan skor kuis Woodworld bagi Ahmad, Burhan dan Chan sekian. So, hitung jumlah skor mereka. Okey, nak dapat satu markah, sangat-sangat mudah. Kita buat ayat matematik. So, sama dengan 15,216 tambah 13,704 tambah 19,003. Dapatlah satu markah. Okey? Dan seterusnya kita buatlah operasi tambah. 15,216 13,704. Kita tambahkan dulu. 2891 10. So 2892 sifar. Tambahkan lagi dengan 19,003. Tambah lagi 3, 17, 9, 2, 3. Dan akhir sekali ialah 4, 7, 9, 2, 3. Okey? Dah. Okey, untuk A1, A2, siapakah yang mendapat skor paling rendah? Kat sinilah kemahiran awak membanding bezakan siapa yang paling rendah. So, yang ini 15,000, yang ini 13,000, yang ini 19,000. So, paling rendah ialah Burhan. Okey, itu untuk A.